Hello again, good morning dan selamat petang and welcome back to my channel dan terima kasih kerana masih tengok video saya sehingga hari ini. Dan saya harap kamu semua sihat-sihat dan sentiasa dipermudahkan urusan. Jadi sekarang ni kita berada di area kawasan terminal bersepadu Gombak. Tidak lama lagi penduduk-penduduk Malaysia bakal menikmati perkhidmatan bas-bas yang terbaru. Sebab tempat ni bukan sahaja bakal memudahkan orang-orang yang berasal daripada pantai timur, mengikut sumber daripada internet. Salah satu attraction terminal bersepadu yang terbaru di Malaysia ni adalah kedai shopping mall. Bagi saya everyone, infrastruktur yang ada di sini ini betul-betul sangat tersusun. Kalau kamu boleh nampak di sebelah sini ini ada kawasan tempat parking, dan selain itu berhadapan sahaja dengan building terbaru terminal bersepadu Gombak ni ada bangunan parking yang sedia ada. Jadi memang tempat ni boleh memberikan kemudahan kepada pengunjung-pengunjung yang mahu menghantar mungkin kawan-kawan atau family mereka ke terminal bersepadu ni. Jadi sambil-sambil dorang menghantar penumpang tersebut, dorang boleh atau mudah sajalah untuk mencari tempat parking kalau pergi ke sini. So inilah dia everyone, peta transit berintegrasi setakat bulan Mac tahun 2025 di stesen Gombak. Jadi sekarang ni kita berada di salah satu platform LRT laluan Kelana Jaya Line. Jadi kalau kamu daripada KL Central untuk ke terminal bersepadu Gombak yang terbaru, boleh ikut laluan Kelana Jaya Line. And then kalau kamu daripada Sungai Besi atau TBS, kamu kena tukar train di Masjid Jamik untuk ke Gombak. Dan kalau kamu daripada Putrajaya, kena tukar dekat Ampang kalau mahu ke Gombak. In the future, kalau kamu daripada area Port Klang, Shah Alam, kena tukar stesen di sini, train di sini untuk ke Gombak. Welcome to terminal bersepadu Gombak. Jadi kalau kamu perasan, yang ini merupakan salah satu laluan entrance untuk ke terminal bersepadu Gombak. So yang ini juga merupakan salah satu entrance untuk ke G Mall. So G Mall itulah merupakan salah satu shopping mall, pusat beli-bela yang akan bakal dibuka di terminal bersepadu ni. Jadi yang ni pandangan saya everyone, selain kemudahan macam train, LRT, MRT atau KTM,
perkhidmatan awam, contohnya bas pun masih penting juga untuk ke destinasi mereka tu kena ikut jalan darat saja. Tapi ada setengah kawasan tu dorang boleh menggunakan perkhidmatan Airbus, kapal terbang juga. Jadi untuk alternatif yang lebih murah, orang yang suka traveling dengan cost budget yang rendah bolehlah menggunakan perkhidmatan bas sahaja. Jadi jangan lupa untuk tunggu video saya yang seterusnya. Next time bila tempat ni sudah officially buka, saya akan bawa lagi kamu ke sini untuk cek apa yang best di dalam terminal bersepadu gombak yang terbaru ni. Tapi yang daripada luar ni kita sudah boleh nampak lah. Di sini akan ada Zeus Cafe, ada Wallace, and then ada Baker Cottage, kedai 7E, dan area sebelah sana ada kedai Minius. Dan untuk facility yang lain, kedai-kedai makan yang lain, yang itu kita pun belum pasti lagi lah. Jadi mengikut sumber daripada internet, terminal bersepadu gombak ni bakal buka tidak lama lagi. Jadi kebetulan sempena musim-musim hampir hari raya, orang-orang pantai timur dorang bolehlah menikmati perkhidmatan yang terbaru di Malaysia ni untuk balik ke kampung halaman mereka.